22 Ramadan. Alhamdulillah kita dah berada di dalam 10 akhir Ramadan. Ramai orang bila masuk ke 10 akhir Ramadan, dia cubalah untuk kata semua amalan lah, kalau boleh semua amalan soleh dia nak buat di 10 akhir Ramadan. Sebab apa? Sebab dia kata kalau dapat ni macam kita beramal selama 1000 bulan. Betul ke? Kaedah tu ataupun kita ni suka matematik kan. Kita suka mengira, membilang, menghitung matematik ni. Betul ke kaedah gandaan tu? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang malam Al-Qadar ni dalam surah Al-Qadar. Allah kata apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tak kata menyamai 1000 bulan. Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin dia adalah 2000, mungkin adalah 1,000,000, mungkin adalah, sebab semua lebih baik daripada 1000 kan. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya adakah betul kalau kita kira kan. Contohlah, ada orang dia kata saya nak bayar zakat lah. Kalau kata zakat dia walaupun haul biasanya bulan 12 kan, tapi dia nak bayar dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dia kata kalau bayar dalam bulan Ramadan ni jadi dikira macam bayar zakat 83 tahun kan. Sebab 1000 bulan. Wallahu a'lam lah kan, betul ke tak cara kira tu. Tapi di dalam Al-Quran, bila Allah SWT menyebutkan nombor dalam kaedah ni apa, tidak ada sebarang mafhum yang kita boleh faham daripada nombor tu. Tetapi dalam bahasa Arab, Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam budaya Arab, terutamanya di zaman Nabi SAW, nombor yang paling tinggi, bilangan yang paling tinggi di dalam masyarakat Arab ialah nombor 1000, perkataan 1000. Kalau dalam bahasa Malaysia kita ada perkataan juta. Lepas perkataan juta, kita ada puluh juta, belas juta, ratus juta. Kemudian kita dah tak ada perkataan yang bahasa Malaysia, kita akan guna bahasa Inggeris. Kita guna billion ataupun trillion, nanti kita guna bahasa Inggeris. Maksudnya B, 2 lah. BI ni maksudnya 2. Tri maksudnya 3. TRI ni maksudnya 3. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan yang ada dalam bahasa Arab yang paling besar ataupun nombor bilangan yang paling besar adalah 1000. Tidak ada perkataan yang lebih besar daripada 1000. Bahkan orang Arab kalau dia nak kata sejuta pun dia akan kata ribu-ribu. Sebab 1000 ada 3 kosong. Kalau ribu-ribu maksudnya ada 6 kosong. 6 kosong bersamaan dengan juta. Itulah cara orang Arab pada zaman Nabi SAW. Jadi nombor yang paling besar ialah nombor 1000. Bila orang Arab tu dia cakap, aku buat benda ni 1000 kali lah, dia nak mengatakan yang benda tu banyak lah, maksimum, ataupun lebih daripada 1000 kali. Maksudnya lebih daripada maksimum. Itulah maksud yang dimaksudkan daripada perbualan biasalah, uruf dalam bahasa Arab, dalam orang Arab di zaman Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita tengok antara amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan, ada zakat yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ni sunat sunat kita bayar awal. Tapi waktu yang paling afdal untuk kita bayar zakat fitrah adalah apa? Pagi raya. Pagi raya sebelum menunaikan solat hari raya. Maksudnya dah masuk 1 Syawal, bukan dibayar di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Memanglah ada sebabnya. Memanglah ada sebab. Sebab zakat fitrah ni sebenarnya hanya diwajibkan bagi orang yang hidup di dalam 2 fasa, iaitu fasa Ramadan dan juga fasa Syawal. Bagi siapa yang hanya hidup di dalam bulan Ramadan, dia tidak wajib ke atasnya zakat fitrah. Sebagai contohlah, kalau ada orang tu dia meninggal dalam bulan Ramadan, jadi dia tak payah bayar zakat fitrah. Sebab apa? Sebab dia dah meninggal dalam 1 fasa sahaja. Kalau dia hidup dalam 2 fasa, Ramadan dan Syawal, barulah dia kena bayar zakat fitrah. Jadi kalau kata kita dah masuk ke maghrib dalam bulan Syawal, maksudnya kita dah hidup dalam bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, barulah kita diwajibkan membayar zakat. Jadi logiknya orang yang masih berjaga lah, orang yang masih sedar dalam bulan Syawal ni adalah memula daripada lepas subuh lah. Lepas subuh lah kita pergi cari orang miskin, bayar zakat kepada dia kan. Itulah jawapan logiknya. Sebab apa afdal selepas daripada subuh ataupun pagi raya sampailah ke solat raya adalah sebab itulah. Tapi itu jawapan logik akal. Tapi dari segi jawapan yang syar'inya adalah kerana sunnah Nabi SAW, Nabi membayar zakat fitrahnya pada pagi Syawal. Dan itulah waktu yang terbaik untuk kita membayar zakat fitrah. Walaupun sunat juga, walaupun kita juga digalakkan untuk membayar awal. Daripada 1 Ramadan lagi kita dah boleh bayar. Kaunter-kaunter zakat pun dah ada daripada awal. Tapi menunjukkan kata apa? Tidak semua benda di dalam Al-Quran ataupun di dalam syariat Islam, Al-Quran dan juga hadis ni, kalau ada nombor, kita boleh bilangkan dia ataupun hitungkan dia. Kalau macam tu kan, macam setengah-setengah orang lah dia katakan baca Al-Ikhlas 3 kali bersamaan dengan khatam. Jadi dia tak payahlah khatam dalam bulan Ramadan, tak payahlah baca daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampailah ke An-Nas. Cukuplah baca Qul huwallah 3 kali. Memanglah kalau kita kira pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak berkira. Allah tidak berkira dalam memberi
Allah SWT boleh beri tanpa kedekut, tapi dari segi teknikalnya ataupun dari segi hakikatnya tetap tidak sama. Orang yang beramal banyak, membaca Al-Quran banyak dengan orang yang baca Qul Huwallah 3 kali, tetap tidak sama dari segi hakikatnya. Pahalanya mesti lebih besar, mesti ada kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi sama juga kalau kita ni beramal soleh dalam bulan Ramadan ataupun di dalam malam-malam yang terakhir daripada 10 akhir Ramadan ni, kita harapkan semoga ia digandakan seperti mana digandakan lebih daripada 1000 bulan, tapi tidak semestinya, kerana Allah SWT sahaja yang tahu hakikat sebenar penerimaan ataupun pemberian pahala itu di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam.